Hai semua, Assalamualaikum. What's up netizen? Assalamualaikum semua. Okay guys, so hari ni konten first time saya buat konten macam ni. Sebab sebelum ni saya buat dekat Aina punya konten. Tapi kali ni saya buat untuk konten saya sendiri. Hari ni saya akan ajar Aslah bawa motor. Kali ni kita bagi dia motor Daus. Sebab motor Daus lagi ringan dan lagi rendah daripada motor saya. So jom kita tengok Aslah bawa motor macam mana. Let's go guys. So saya bawa motor saya, helmet. Pasal lalang saya nak bawa anak-anak pergi main jalan-jalan dekat area Tasik Cyber Jaya tu. Penat sebenarnya ajar orang bawa motor ni. Tapi nak macam mana? Diorang suruh aku buat kelas pula untuk diorang. Tak ada masa weh. Lepas tu, kalau aku burn macam mana? Sekejap saya nak bawa motor dulu. Sambil-sambil tu saya tunggu Aslah kejap. So guys, saya baru sahaja sampai dekat Tasik Cyber Jaya. Macam biasa, student saya ada 2 orang dekat sini berpeluh teruk weh, nampak om. Berpeluh teruk. Itu dia student. Pika tak student lah. Ini dia student, seorang student princess yang tengah-tengah tu. Seorang lagi student apa dah panggil Bukan student Aslah macam princess. Aina macam apa nak panggil Student kacik. Student kacik. Ya. Gundik weh, gundik. Betul-betul kau princess, lepas tu dia gundik lah. Kita semua akan membenci. Itu Harry ke? Harry ke Daus? Oh Daus. Kalau bawa motor macam tu, belok macam teragak-agak Daus. Aduh, comel je. Nampak? Itu dia inches kita yang sebenar. Dah sampai. Persatuan apa? Macam mak Instagram pelapor motor. Outfit tak perlu hashtag kot. Ini aja kita orang yang biasa ni. Tahu bunyi motor kuat? Matikan. Ini dia. Inches kita sudah sampai. Hari ni last kita jadi cikgu. Kalau lepas ni ada AI yang suruh kita ajar, kita suruh bayar lah. Tak, ni ajar siapa ni? Aslah! Dia Aina lagi. Gelak je. Oh, banyak ya menjadi rider sekarang ni. Sebab apa tahu? Korang kena tengok footage ni. Harry, boleh tak Aslah bawa motor kau untuk aku ride dia? Boleh je. Pandailah bawa. Ya ke? Kau pandai bawa ke? Kau bawa kat taman hari tu lain tau, dekat atas highway weh. Tapi kalau saya pernah bawa paling jauh naik 125 dulu. Kalau 125 lain. Kalau tak bagi. Bukan sebab motor dia, memang motor dia ringan. Tapi kau tu kecil sangat. Dah lah kita orang nak main atas highway. Kak. Memang kau tak boleh ikut aku. Kau tak boleh ikut aku. Memang boleh ikut aku. Aku takut kau tertinggal lah Aslah. Bila? Tak tahu lagi. Boleh ke bagi dia pinjam motor kau? Aku Kalau tahu pandai lah. bawa, boleh lah. Itu bukan kat konten tu dia bawa ke? Ke itu sebab kat taman je? Itu tak pastilah. Sebab saya tak pernah nampak dia bawa highway. Highway Kau tak lain nak bagi Aslah. aku. Nak Kau potong lori apa Kau semua. cakap tak payahlah. Mana aku nak bawa? Macam mana? Skuter lah, boleh je pakai skuter. Tak boleh skuter. Kita nak buat video. Jom. Dengan Aina. Nak bagi. Tak, nak suruh Aslah ni pinjam motor Harry. Tapi Harry kata tak pernah nampak Aslah bawa motor besar dekat atas highway. You rasa boleh ke tak? Habis rasa macam mana? Takut jadi apa? Tak, okey. Tanya you. You rasa tengok badan Aslah okey ke tak? Saya pun Tak betul Aslah. Aku tak cakap. Aku takut jadi apa-apa. Serius. Bukan gila, lain. Serius. Kau bawa kat taman macam tu biar lain. Angkat hati. Sebab tu. Sebab Aslah nak pinjam motor siapa lagi? Harry dia jarang jugalah bawa motor. Sebab tu macam Aslah nak pinjam motor Harry. Tapi Harry macam was-was dengan dia. Macam yelah sebab badan dia kecil. Satu motor dia orang je yang rendah. Motor kat Bella tinggi siu. Ya. Tapi ni Sebab tak berat itulah. sangat, tak seberat itu. Ni motor Dasar Harry siapa yang rendah? Sama, lebih kurang. Beringan pun sama.
Cuma Biasa pakai tu. sebab tu aku minta tolong Daus untuk bawa motor dia, apa-apa aku tanggung. Apa-apa kerosakan aku yang tanggung. Sebab kalau nak suruh bawa motor aku takut juga weh sebenarnya. Macam nak pergi mall. Ini motor saya. Cuma saya nak tukar ni depan ni, saya nak tukar. Awak pakai helmet? Orang tak pakai helmet tu. Orang tak pakai helmet tu. Buang. Buang sekarang. Buang sekarang. Helmet ni. Ini boleh. Ini. Oh, ni cun. Ini buang. Ini buang sekarang. Kakak yang ni berjasa tau dengan Ini buang. di barang museum ni. Ini buang apa tanduk-tanduk ni? Ha? Macam-macam. Okey, senangkan diri. Senangkan diri. Dengarlah, senangkan diri. Daus bagi arahan. Kau tak payah. Kau nak belajar apa lagi? Daus bagi arahan. Dengan kuku-kukunya lepas dia tak ada kuku-kukunya. Tengok. Tengok sekarang. Tengok kuku. Ini kuku. Ha. Kau dia lah. Tunjuk kuku kita Daus. Ini tekan clutch nanti tercabut ni. Ha, nampak? Nampak tak tangan rider? Ha. Bukan lagi nak buang kau lah. Jadi lotion tak kata. Okey, senangkan diri. Okey, Daus bagi arahan. Okey. Beratkan diri. Beratkan diri gini. Belakang. Faham arahan. Okey, beratkan diri. Press. Kalau begitu, ha. Okey. Beratkan diri. Jawablah. 1. Okey. Beratkan diri. 1. Aslah kaki mana? Semula. Aslah tak ikut arahan. Ketuk ke tampi. 10 kali. 10 kali. Cepat Aslah. 10 kali. Hari ni saya dah pakai bagi-bagi. Hari tu saya pakai macam bagi-bagi. Mana tempat tadi? Ha. Aslah. Tak konti Aslah. Tadi tak ada helmet. Sama bagi sini. Ambil awak. Baik sini. Okey. Okey, baik. One more. Ketuk ke tampi Aslah disebabkan tak dengar arahan. 10 kali. 2 kali lah kak. 10 kali. 5 kali sahaja. 1 2 3. Betul-betul. Disebabkan dia main tambah lagi 5. Tambah lagi 5. Aina, kalau awak tak ikut arahan, awak akan jadi macam dia. 1 2. Tangan naik sikit. 3 Aina, kau tunggu masa kau nanti. 5. Okey. Okey, dengar dulu. Korang kena ada disiplin. Baik. Okey, senang diri. Rehatkan diri. Brace. Aslah lambat 2 kali. Apa yang Sebut tu lambat. Oh. Baris tu Baris. Baris. Kau terus aja. Ha. Oh. Itu. Jom kesian pula dia ni kak. Dah 2 kali pumping pula. Okey, jom. Okey, go. Okey, sini. Kita tak payah Ni ajak motor ni memang kalau boleh duduk tengah jalan ni. Tengah-tengah. Duduk di tengah jalan ni area tak sini apa. memang kita orang punya dah. Memang kita punya. Kalau lepas ni kereta nak lalu, dia akan lalu ikut panjat ni sini. Okey, first kali kenapa tak tutup? Saja je. Okey. Aslah. Siri. Aslah memang pandai bawa motor clutch. Tapi berbeza motor clutch yang tank besar ataupun tank kecil. Okey. Sedar benda tu. Okey, macam Aina pula. Aina sudah faham bawa motor clutch macam mana. Tapi adakah anda ingat? Saya cuba cikgu. Aku jujur, kalau asal aku tak disappointed kalau dia tak boleh bawa. Kalau ini aku jujur aku kecewa. Sebab badan dia tinggi. Satu tinggi, hari tu dah berapa jam kita ajar dia dekat sini. Dah rentung dah aku. Kalau tak pandai aku tarik memang nak tudung kau. Itulah masalahnya. Okey, so kita nak mulakan siapa? Aslah. Aina. Sabar, jangan gaduh-gaduh sebab aku. Korang kena air batu burung. Asal aku dulu lah. 1, 2, 3. Air. Kejap. Aku debus. Okey. Berapa kali kak? 3. 1, 2, 3. Betul lah. Tapi Betul-betul lah ketuk ke Ina. tampi. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3. Lambat kak. Ketuk ke tampi sekali. Cepat ni konten ketuk ke tampi. Konten kita ke Okey tampi. dah. Alright. Okey. 1 2 2.
Okay, so siapa yang bawa? Menang ke kalah? Yang menang. Oh, yang menang. Okay. Yang kalah lah kak. Yang menang lah. Bakar. Okay. Yang kalah kena bawa dulu. Yang kalah bawa dulu. Okay. So, hari tu kau bawa motor 125. Yes, sir. Lepas tu kau bawa motor Reef. Ni apa kak? 67. Kalau aku ada badan macam kau, aku bawa ni motor ni. Ya. Tahu badan tinggi. Kita orang yang kecil ni struggle bawa motor besar-besar. Sebelum ni kawan-kawan saya yang besar-besar aku tak pandai bawa. Jadi Kawan awak nama Hazan ke? Hazan tak pandai bawa ke? Tak. Masa tak payah, Azam tak pandai. Kelas sekali Hazan. Aku rasa tak. Tapi aku kena ambil duit daripada Hazan sikit lah. Sebab aku penat. Patutnya dia hari ni. Ya. Dipersilakan. Apa kita perlu ingat sebelum bawa motor? Baca bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Weh, naik. Motor ni Naik nampak ke kaki kau dua-dua nampak sampai jejak. Ke belakang dia patut tempat duduk. Ya. Okey, rasa-rasa itu free ke tak? Free. Macam mana nak tahu free? And pon. Okey, mana-mana dia ingat. Okey, Dia lepas tu macam mana nak start? Nak start. Motor ni sama dengan motor Reef ke? Lebih kurang je. Tekan Kau je. dapat tu ada button start. Ha. Okey. Oh. Okey. Saya rindu yang Ini motor ni senang sangat-sangat sebab dia rendah dan ringan. So mesti kau boleh bawa. Kau tak mahu tumbuk muka kau. Memang aku tak puas hati anak orang tak anak orang. Memang aku tumbuk muka dia. Hati tak bawa. Okey, ni. Ini sama. Tak. Motor kau berat sikit ke? Sama je. Sama je. Okey. Clutch, jangan lupa clutch. Kau tak pegang clutch tadi tu. Bagi helmet pink dia tu. Saya nak tarik diri. Tak muat. Ingat apa-apa motor nak mati, motor nak perlahankan motor, jangan lupa tarik clutch. Oh, kenapa dia punya ni macam ke belakang sikit gear motor ni ke sama dengan Reef? Sama je. Okey, gear pertama. Okey, benar sekali. Aku tak nak dah tolong. Tapi ni Aina lain tau. Kalau kau tekan gear 1, nanti kalau nak gear seterusnya cokek ke atas. Macam motor Reef lah kan? Yeah. Okay. I got your back, sis. I got your back. Let's go, girl. I got your back. Straight. 1, 2, 3. Sabar. Takut. Sumpah tak nak. Clutch lepas sikit-sikit. Masuk gear 2, songket. Oh, lagi. Kejap Mika. Sini. Sini. Kenapa tak masuk? Dia dah faham. Kenapa? Tak sesuai Don. Pakai helmet tu. Tak sesuai langsung pakai helmet tu. Tolong. Sombong pula tu. Dia tak nak berhenti. Dia nak tunjuk dekat Asla. Jap. Tu Kia 1 tu. Kia 1 tu. Masuk Kia 2. Sokit lah. Lagi ke? Ini dia tak lepas. Tak nak dah. Tak nak dah. Cukup lah tu. Boleh dah. Benda dah boleh dah. Tunjuk macam mana nak freekan Gia. Macam mana? Terus tak naik. Congkak dia macam susah. Dekat sini pun saya fail sikit kak. Asal tak boleh. Boleh. Ya. Okey, dah. Kenapa dia tak Okey, macam tak ni, ni? Tak ketuk-ketuk. Tongkat turun. Turun tongkat. Tongkat tak turun lagi. Kan kau dah turunkan mana tongkat dia? Kenapa dia tak turun? Freekan Gia macam ni. Dia macam susah sikit nak. Okey, yang ni. Dia cakap lembut je kan macam cik. Terkejut abang tu aku jerit kat dia tadi. Tolong. Ni ada Gia 1. Nampak tak Gia 1 kan? Okey, tarik clutch. Lepas tu dah ni sikit je. Dia punya ni ketat sikit eh? Tak, maksudnya dia tak rasa sikit. Reef ni macam rasa ketuk tu. Ya, Ya, yang ni dia lain memang motor sikit. lain. Dia soft lah. sikit eh? Soft sikit. Nampak tak? Oh, faham.
Sebab bila kau dah apa ni? Maksudnya turn aku lepas ni. Kau tengok ni, tarik clutch. Lepas tu kan kau dah apa ni? Dah gini apa semua kan. Lepas tu kau songkit sikit sahaja untuk end kan. Oh, dia punya songkit tu tak rasa eh? Tak rasa sikit je. Oh. Okay. Songkit tak naik. Tak, kau bawa tadi memang aku dengar macam. Ya, Maksudnya kau tak masuk gear lagi. Sebenarnya tadi tu N kat sana. Kan. Lepas tu sampai bawa nanti dengar aku putus ni. Oh, N. Okay, sekarang ni Aslah. Nervousnya walaupun pernah bawa tapi macam takut sikit. Dah selesai, let's go. Nah, aku pakai dengan mahkota. Dia nak ikut saya dengan Pika naik highway. Saya cakap, aku tak berani lagi. Kalau kau kat kawasan taman ni kau boleh bawa, belum tentu kau boleh bawa kat highway. Aku risau. Nanti dekat lori apa semua tu, kau nak lawan angin lagi, kau nak kena cicil lagi. Takut. Tanggungjawab nanti kat aku. Nanti orang kecam aku pula. Weh, ni macam betul-betul tunduk ni aku ni. Aslah? Kan? Kau memang nampak kecil dengan motor ni. Okay. Cuma saya tak suka satu awak terlalu bright untuk pakai dengan ni menggayakan dengan motor. Awak ingat cute sangat ke? Tak cute pun. Next time nak bawa motor pakai hitam. Baik, Cikgu Okay. Nabila. Dia macam agak seriau sebab betul-betul menunduk. Lah, memang motor macam ni, tunduk. Macam tunduk sangat Okay, sabar. Lagi satu, awak punya slipper. Cuba tengok ni, awak punya slipper tak sesuai ni. Tapi ini untuk tinggi. Bukan untuk tinggi, tapi keselamatan tak sesuai. Oh. Dia kena bertutup. Dia kena yang bertutup ya. Murid ni kena potong makam. Kau menjawab dah ni. Kau menjawab ni. Saya ingatkan untuk ni tinggi supaya senang cecah. Memang tinggi tu bagus. Cuma kasut tak bertutup. Baik. Nanti jadi macam saya bawa RZ, kasut terbang. Ya, aku pernah bawa motor RZ laju. Aku pakai slipper je, slipper aku terbang. Ada dalam video. Tak, aku nak gini lepas tu Bahaya. jangan tutup awak punya kesalahan dengan visor. Tak boleh. Tak boleh. Saya tak nampak reaction awak punya mata apa semua tu. Di manakah awak punya mic? Hati-hati nanti gedek-gedek dah bunyi. Saya tukar. Cikgu dekat kau je. Okay. First kali. Gear. Sekejap, tak nampak. Okay. Betul-betul menunduk ni kak. Takutnya. Tak apa. I got your back. Wah, menunduk sangat. Wah, dia takut. Joyce. Sokek. Sokek. Terlalu menunduk. Tak selesa. Sokek. Jangan masuk gear lagi. Jangan masuk gear 3 lagi. Jangan. Bukan lu berlari Daus kejap, daus. Aduh, ya. Baru masuk gear 2, tiba-tiba gear 3 terus. Sini, berhenti sini. Awak kena tolak point sebab sombong. Sini. Sekejap saya nak cuba buang gear dia. Okey, cuba endkan gear. Salah yang aku ajar tadi. Yeah. Sapilah, satulah. Satulah benda. Daus, Aina. Kejap spiro saya lari. Satu benda lah kak. Saya rasa tak sesuai lah motor terlalu menunduk. Nak try tak bawa motor aku? Tak apa. Saya rasa saya tahu apa yang sesuai kita. Yang ni lah. Tak, nak try tak bawa motor aku? Tak nak aku lagi berat. Cuba angkat je, Nak try naik nanti keberatan dia. Tu lah tu. Masalahnya motor Daus kan dia betul-betul macam dia buat aku rasa macam takut nak bawa sebab terlalu menunduk badan. Lelaki ni motor lah. Siapa tu? Harry. Okey, kita go. Tak semat, tak pakai lengan panjang. Okey. Azhar buat kode. Buat kode. Cepat. Aku tak boleh, aku ada laki. Pandang sana. Kena tarik sikit ni. Tunjuk sikit. Daus, tunjuk. Wait. Tunjuk. Kenapa tak berhenti kat sini? Harry, semula. Tak cukup ke kita ni? Harry. Daus, angkat sikit Daus. Goda. Oh.
Aku salah. Macam gampang. Tolong tutup kejap, bising lah. Minyak motor kami habis lah bang. Motor Harry pun dah hadir dekat sini. Harry, kenapa kau tak parking kat tengah jalan raya sana? Tengah sangat ni. Buka-buka. Pakai balik helmet lah. Macam sesuai pakai helmet lah. Macam sesuai pakai helmet lah Harry. Kenapa yang ni pakai spender kepala? Okay, kejap. Korang nak rasa motor aku kan? Kejap. Pas. Okay. Siapa nak try dulu? Nak try angkat macam tu je tadi. Ni Aina cakap. Kata nak try ni. Oh my god. Aina, badan aku lagi kecil daripada kau. Tak ada alasan berat je. Tak adanya. Cepat. Motor. Sekejap, macam mana perempuan naik motor tak? Saya naik macam I think that's true. Macam ni je ke kak? Tak kisahlah macam mana Aina. Okay. Wow. Nak try bawa? Kan? Santai gila tapi dia. Cukuplah motor. Ya, untung orang tinggi tahu tak. Tu pun takut nak bawa motor. Aku nak sepak dia ni tau. Mama boleh tak? Nak sepak dia sekali je. Kakak nak gambar-gambar je kak. Dia cakap saya dah minat Kak Bella memang lagi lah. Motor ni kalau jatuh ada ni. Oh no. Dia tak dipik ke motor. Wow. Dia dua je ni. Okay. Tak apa, try je. Okay. Baik-baik. Berat-berat. Wih, sumpah berat. Patutlah. Aku saya rasa gaya. Jap. Mic. Tak mana? Ni ke motor yang Abel bawa selalu ke office kan Tak, lagi satu. Motor dia. Kau kata apa berat? Berat. Apa lagi aku yang badan kecil bawa motor ni Aina? Sekejap, saya takut lah. Aku kalau bawa motor Ducati sahaja aku perlukan supporter daripada belakang. Sebab kaki aku betul-betul tak sampai. Wih, ini kalau berat tu kalau atas macam tu. Ya. Clutch. Clutch. Akak sumpah suruh saya bawa motor ni. Aku pun takut juga. Confident. Kau sampai ke sana je. Okay. Tapi kau rasa berat sangat untuk diri kau ke? Okay, saya try yang lepas clutch press sikit tu. Kalau tak boleh saya tak bawa. Okay, ingat kalau nak mati terus tarik clutch Harry, kau jaga belakang Harry, aku lagi tahu. Okay, slow. Takut lah. Biasa tak kau? Okay. Masuk gear 2. Saya gayat lah. Saya gayat. Gayat. Biar dua. Beratnya. Dua ni macam mana di atas ke bawah? Tak apa dah. Free-kan gear. Motor aku tadi tu sepatutnya aku mana tahu. Sepatutnya? Motor aku tadi jauh. Jauh tershift. Oh. Wih, best tu. Super best. Tapi sebab dia berat. Kau faham tak? So bila kau macam nak corner, rasa macam beban tu macam aku takut. Aku takut kaki aku tak boleh tampung beli. Apa kata Aslah dengan Aina bawa motor dua-dua ni, Pika naik aku ataupun Daus Harry bawa motor tu, Daus record. Pergi? Sini je. Pusing aku nak tengok korang macam mana. Pusing. Okay, Aslah nak bawa motor mana? Motor Harry ke motor Daus lagi berat? Sama, lebih kurang je. Okay, kau bawa motor Harry lah. Mana motor Daus ni kan? Rendah sikit motor Daus. So, kau buat apa ni lupa? Angkat tongkat. Dia tanya orang buat apa? Angkat tongkat. Okay. Hidupkan. Okay, maksudnya hijau tu dia dah free gear. Yang ni tengok konsep dia macam mana. Okay, sama. Okay, careful. Tarik clutch. Tengok clutch dia panjang ke pendek. Macam nak tahu panjang atau pendek? Kau perah dulu. Kau lepas sikit-sikit. Okay, lepas sikit. Lepas lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Clutch dia panjang sikit. Okay. Jangan sampai mati.
Masuk sini balik. Betul-betul sini. Sini. Tak nak Sini. Gayat. Tak reti lah nak kona straight macam tu. Okay, macam mana nak end kan? Weh, kenapa shaking? Takut sikit. Tangan dia sejuk weh, shaking. Okay. Dah. Mantap. Good to die. Okay, Asla, cuba kau angkat motor ni. Aina dah tadi. Yang ini slightly takut. Kau rasa? Kak Bella punya motor tengok pun tahu memang berat. Marah dah. Sebab motor Kak Bella dia macam motor Kak Bella dia macam gemuk. Beratnya. Oh. Okey, dia boleh dirikan. This one berat but this look good. Tak. Aku rasa macam nak terjatuh je. Sebab ni. Dia punya apa beza handle dia? Sama je semua. Berat sikit ini. Dia bawa. Hey, boleh tak? Asal tak pulas pun. Kau nak tarik clutch. Weh. Aku takut. Weh. Hari tu sumpah aku rasa macam nak merungut tapi tak boleh. Itu from zero. Oh, okay. Okay, sekarang ni last. Aku nak Aina dengan Asla bawa motor seorang satu. Sama-sama sambil Daus dengan Harry record. Saya nak bawa motor Harry kot. Okay je. Motor Daus tak familiar. Dia macam takut gila dia bawa. Weh, aku nak reverse tu. Boleh tongkat satu lagi boleh dia reverse je. Weh, asal tak sampai lah tadi boleh. Untuk pembelajaran hari ni, saya rasa untuk Asla Syahirah lulus. Dan untuk Aina tak berapa lagi lulus. Sebab saya cakap, okey masuk sini. Tak nak, saya gayat. Masuk. Akak kalau bawa dia kena jalan straight je. Mana boleh ada macam belok-belok. tu. Korang tunggu one. Okey. Lagi part 3 dah. Tak. Aku tak nak part 3. Aku tak nak part 3. Aku nak nanti kau tiba-tiba buat konten surprise kita orang kau beli motor. Okey tak? Okey, kita jump. Oh, dia perjalanan lagi tu. Amin. Amin je. Amin. So, untuk sekarang kalau orang tanya aku dah boleh cakap lah nama ni. Tapi belum masuk highway macam mana eh? Highway lagi macam barang ni. Selagi tak masuk highway, selagi Asla tak jejakkan motor dekat highway. Tapi saya rasa kalau highway saya lagi berani sikit daripada jalan kecil ni. Sebab jalan kecil ni kan, saya jadi macam nak kena bawa slow-slow tu takut. Kalau bawa normal tu okey. Tapi highway kau kena ingat ada kereta yang menggila, cilok, yang laju, Betul. yang lori, yang ini apa semua, motor lagi. Dan traffic light kalau jam, kereta kan boleh dua-dua jalan gini kan kau tengah-tengah. Tapi untuk hari ni dua-dua lulus sebenarnya. Saya tengah bayang kalau kat roundabout saya macam ni. Tiba-tiba pula jap gear tak masuk, gear orang dah jalan dah. Traffic light kan? Roundabout. Roundabout atau traffic light? Oh, traffic saya light. terbayang kalau saya buat masuk jalan. Memang setiap kali traffic light kena start motor. Tak payahlah start motor. Sebelum nak sampai ke traffic light tu, kau dah ni dah. Kau dah end kan Lepas siap-siap. tu bayangkan kan saya nak kena lepas slow-slow tu kan. Okay. Orang dah gerak saya duduk lepas slow clutch. Practice but perfect. Aina, tak apa. Kalau perempuan orang faham. Tapi kalau lelaki buat macam tu memang kena bahan. Kalau dah buat. Yelah nampak macam apa siap lelaki ni. Betul. Dia. Muka dah gempak pakai jaket kulit. Ya. Lepas tu tiba-tiba Rambut dah highlight. tak lepas. Okay guys, so itu sahaja saya rasa untuk konten saya kali ni. Panas memang panas tapi saya happy tengok adik-adik saya dah boleh belajar bawa motor. Hari tu sebenarnya Sophie suruh aku ajar dia. Ya. Tapi Aku tak sempat disebabkan lagi, disebabkan aku tak tahu aku nak ajar ke tak sebab penat sebenarnya ajar orang ni. Kalau jam-jam gini okey, hari tu yang first dia. Hari tu lagi awal. Hari tu balik kerja kan pukul 3 lebih kita dah datang sini kan. Ya. Peluh weh. Panas nak mampui. Okay guys, so apa pandangan korang? Korang rasa next
siapa yang kita orang nak ajar. Kita orang bukannya saya ataupun Daus ni cakap kita orang power tak, tapi kita orang share juga ilmu apa yang kita orang tahu. Kita orang nak share juga. Kita orang nak juga perempuan-perempuan lain buat motor clutch, buat motor besar. Jangan korang ingat nanti ada komen acah-acah JPJ pula. Bukan. Tak nak. Apa kongsi ilmu? JPJ untuk AI team kami je. Biarlah JPJ untuk kami-kami je, tak apa. Okay guys, so itu saja untuk konten kita kali ni. Thank you untuk Harry, Daus, Aina, Asla dan juga Pika. Untuk next, insyaAllah kita akan bawa motor berempat. Kita buat video sama-sama, okay? InsyaAllah doakan yang baik-baik. Amin. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum. I love it.